Program ni memang program yang dinyatakan program jelajah merdeka rakyat. Yang program ini merupakan program anjuran keadilan dan dia turun ke kawasan-kawasan di Selangor ni, dia pilih di Gombak lah. Sokongan rakyat jelata di ketiga-tiga DUN di Gombak ni dan juga di Parlimen Gombak sendiri, mereka telah memberikan sokongan yang cukup tinggi lah kepada Pakatan Rakyat, dan kita yakin insya-Allah kemenangan kita pada kali ini adalah lebih baik daripada kemenangan tahun 2008 itu sendiri. Apa yang disampaikan oleh Datuk Seri Anwar tadi, yang kita nampak banyak dia buat pendedahan yang mana kita lihat UMNO dan Barisan Nasional ni sebenarnya bukanlah sebuah parti yang memperjuangkan hak dan keistimewaan orang Melayu, tetapi kita nampak sebaliknya agenda yang telah ditanamkan oleh UMNO dan Barisan Nasional ni sebenarnya apa yang diperjuangkanlah adalah untuk kroni-kroni mereka saja. Kita nak memberikan satu pendidikan politik yang bersih kepada semua masyarakat. Sebab apa? Sebab kita nak memilih pemimpin kita. Jadi soal ini kita harus bersifat terbuka supaya rakyat ni tidak diperbodohkan dan rakyat dapat menilai yang mana satu yang benar-benar yang memperjuangkan hak dan keistimewaan rakyat. Sebab kita nakkan keadilan dan juga kepentingan rakyat itu terjaga dan terjamin. Saya optimis kerana ia bukanlah satu yang diakui di peringkat Pakatan Rakyat sendiri. Kita lihat senario politik di peringkat UMNO dan Barisan Nasional sendiri, kenapa mereka kerap kali membincangkan tentang siapakah yang bakal menjadi Perdana Menteri dalam kalangan Pakatan Rakyat. Sepatutnya mereka ataupun secara tidak langsung mereka telah mengakui bahawa sokongan rakyat terhadap Barisan Nasional dan UMNO ini sudah semakin pudar.